selama lebih kurang 2 minggu ini, seluruh negara kita heboh tentang Bloomberg. Ini bersangkutan dengan Azam bin Baki, Ketua SPRM, Suruhanjaya Cegah Rasuah Malaysia. Apa yang telah berlaku dulu 2022 telah dikatakan ketika itu Anwar bin Ibrahim ialah ketua pembangkang, dia telah keluar menunjuk perasaan berdemo di Parlimen menuduh Azam Baki ini telah melakukan salah laku dan dalam masa yang sama juga mengamalkan rasuah kerana apa yang dikatakan ketika itu dia memiliki berjuta-juta saham. Adalah salah untuk pegawai kerajaan memiliki berjuta-juta saham, tapi dalam masa yang sama dari mana Azam bin Baki ini mendapat duit berjuta-juta untuk membeli saham berjuta-juta. Itu satu persoalan yang ditanyakan oleh Anwar bin Ibrahim 2022 dulu. Kali ini timbul sekali lagi cerita Azam bin Baki, tapi kali ini Anwar bin Ibrahim telah menjadi Perdana Menteri. Tetapi dia tidak TIDAK, tidak memberhentikan, menamatkan, merehatkan khidmat Azam. Malah Azam Baki telah digunakan oleh Anwar bin Ibrahim untuk menangkap musuh-musuh politik Anwar bin Ibrahim.